Tapi dia terjadi kat sini. Itu yang sangat-sangat alarming bila kita tengok balik. And not only that, tiba-tiba je aktivis-aktivis Malaysia yang ditahan tu muncul bukan kat Ashdod, bukan kat KZIOT, tapi kat Greece. So sini kita nampak suatu pattern. Tentera Laut Israel beroperasi kat perairan tak jauh daripada Greece. Tahanan kemudian dihalau ke Greece. Mereka tolak bas free dan decide untuk berharap. Of course, ramai dapat hidu something off dengan Greece. Kalau tengok rekod, memang Greece tak ada reputasi yang baik. Israel dan Greece dari 1940-an lagi berkongsi hubungan yang akrab. Malah mereka berbentuk so-called energy triangle bersama Cyprus, yang mana bersama-sama mereka ni saling berkongsi ladang gas Tamar, Leviathan dan Aphrodite. Dari segi ketenteraan pun, banyak kerjasama dah terjalin antara mereka. Jadi secara langsung, kerajaan Greece tu bersubahat ataupun kudung tak mampu mempertahankan perairan sendiri daripada orang luar, iaitu Israel. Bukan saya kata, pembangkang mereka sendiri dah hentam kerajaan Greece dengan kenyataan sedemikian. Dahlah kudung ataupun bersubahat, mereka tak bingit apa pun saat keluarnya laporan bersertakan bukti yang tahanan kena pukul. At least 31 aktivis dah cedera, 4 dari New Zealand, 4 dari Australia, 3 Italian, 3 American, Canada dan Belanda serta Sepanyol. Setiap satu ada 2 aktivis. Tak lupa juga pada United Kingdom, Colombia dan Jerman. Dan ada seorang daripada Hungary, Ukraine, Perancis, Poland dan Portugal, setiap satu. Sewajarnya semua negara ni letak mata kat Greece. Benda ni berlaku dekat-dekat dengan perairan mereka. Apa kuasa Israel nak kacau kapal-kapal kat sini? Dan ambil kira apa yang dah diperlakukan kat sini, kena saya maklum bukan semua diturunkan. Tiago Abela dan Saif Abu Kashek diculik dan diheret ke Israel sebab mereka berdua tu sebahagian daripada steering committee. Ni dah jadi penculikan Tiago yang ketiga, manakala Saif tu pula adalah orang Palestin berwarga negara Sepanyol. Mereka dah buat sangat banyak sepanjang sumut. Panjang mereka berucap dalam tempoh pra-pelayaran. Satu je mereka tekankan, orang-orang Palestin tersedia dalam penjara tu tak ada akses undang-undang langsung. Maka tangkapan Tiago dan Saif ni kena kita sama-sama jampatankan kepada orang-orang Palestin kat dalam penjara tu. Sangat-sangat ramai ditahan semata-mata kerana aku boleh tahan korang, Israel nak tahan. Bermakna tiada pertuduhan, tiada perbicaraan dan tiada sabitan pun. A detention without trial is kidnapping. Benda ni dah berlaku sangat lama. Maka sambil kita bersuara demand pembebasan Tiago dan Saif, kena kita bersuara demand pembebasan 9,300 tahanan-tahanan Palestin yang sedunia dah normalisasikan sebagai banduan. Mereka bukan banduan, mereka tak bersalah. Mereka orang biasa macam kita, and they have to be freed.